Tasya. Kenapa awak nampak macam stres je? Sebenarnya saya pun tak tahulah macam mana orang zaman dulu boleh belajar dengan buku je. Kalau macam tu, awak nak tak pergi ke zaman dulu? Hah, boleh ke? Boleh, jom. Inilah tu mesin ajaib yang boleh bawa ke zaman dulu. Hah, ya ke? Ya, jom. Inilah suasana sekolah zaman dulu. Oh, Jom kita tengok macam mana budak-budak dulu belajar. jom. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar mengejak. Jom ikut cikgu. Alif, ya, mim. Alif, ya, mim. Berbunyi ayam. Kalau awak hidup zaman dulu, awak rasa awak boleh belajar macam tu tak? Entahlah. Belajar dulu semua guna buku. Kalau salah sikit, kena marah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca betul-betul lah. Takkanlah tak pandai baca. Seramnya. Belajar mengaji, belajar jawi, semua kena hafal. Tak faham sikit, mesti kena teruskan. Kan? Kalau macam tu, jom kita pergi ke zaman kita semula. Jom. Tapi sekarang lain kan? Sekarang teknologi makin canggih dan maju. Kaedah pembelajaran hari ini telah banyak berubah berbanding ketika zaman dahulu. Pada zaman dahulu, pelajar menggunakan kaedah buku teks dan kaedah penghafalan. Pelajar juga menggunakan kaedah tradisional dan juga memerlukan bimbingan guru setiap masa. Pada masa kini, pelajar menggunakan peranti digital seperti komputer, tablet dan juga telefon pintar sebagai alat pembelajaran. Berbagai sumber seperti video, animasi dan nota digital. Kaedah pembelajaran ini membolehkan pelajar belajar mengikuti tahap kefahaman sendiri serta membantu mengurangkan tekanan dalam pembelajaran. Walaupun teknologi semakin canggih, peranan guru tetap penting sebagai pembimbing dan juga pemudah cara kepada pelajar. Kesimpulannya, teknologi bukan pengganti guru, tetapi alat sokongan bagi memudahkan pelajar. Apakah pandangan cikgu tentang pendigitalan dalam pembelajaran pada masa kini? Okey, berkenaan dengan pendigitalan pembelajaran zaman sekarang sangatlah baik untuk membuka peluang kepada pelajar lebih dekat dengan pendigitalan lah. Okay, sebagai contoh, pelajar menggunakan dalam pendidikan dia, dalam pembelajaran dia ada Google Classroom, YouTube, ChatGPT untuk mencari maklumat-maklumat berkenaan dengan pendidikan kan. Jadi benda-benda ini membantu mereka untuk lebih cepat pantas untuk mendapatkan info-info tentang maklumat berkaitan dengan pembelajaran mereka. Itu pandangan cikgu lah. Terima kasih.